Rezeki yang paling baik ialah yang cukup-cukup aja untuk kita. Tidak lebih dan tidak kurang. Sebab tu Nabi SAW selalu doa, Ya Allah berikan rezeki yang secukup-cukupnya untuk keluarga Muhammad. Kita punya doa apa? Ya Allah bagi rezeki melimpah ruah. Itulah kita. Walhal yang cantik, yang baiknya ialah yang cukup-cukup. Ya untuk kita. Seorang dia pergi jumpa dengan bapak dia. Bapak dia kata, buatkan kopi, bawa gula. Jangan bancuh kopi tu, bawa kopi, bawa gula. Lalu bapak dia kata, minum kopi tanpa gula tu. Dia pun minum, pahit tak sedap. Ambil satu sudu gula masuk, kacau. Dia kata rasa manis sikit tapi tak sedap lagi. Ambil satu sudu gula lagi, kacau. Ini dah manis dah sedap dah. Ambil satu gula lagi, masukkan. Oh dah terlebih manis dah. Ambil satu gula lagi, dah terlampau manis dah. Ambil satu gula lagi, dah terlebih manis dah, tak boleh minum. Itulah rezeki. Itulah harta. Harta kalau kurang tak sedap. Kalau terlebih bawa mudarat. Yang cukup-cukup untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita.